kumpulan kami akan menerangkan tentang hukum binatang buruan dan haiwan yang disembelih. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kedua, "Wa idza halaltum fastadu." Apabila kamu telah bertahalul, maka berburulah kamu di daratan. Dengan ini, halallah seseorang itu berburu apabila ia telah bertahalul. Dan jika dia belum bertahalul atau dinamakan sebagai masih lagi di dalam ihram, maka haram baginya untuk menyembelih. Dan jika ia masih berdegil atau jahil, maka haruslah ia menyelesaikan dendanya dahulu seperti membayar dam. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, iaitu illa ma zakkaitum, yang bermaksud tidak halal bagi kamu memakan binatang buruan kecuali yang telah kamu sembelih. Oleh itu, rukun sembelihan terdiri daripada 4 perkara, iaitu zabah, perbuatan sembelihan, kemudian zabih, orang yang disembelih, masbuh, haiwan yang disembelih, dan yang keempat ialah alat zabih, iaitu alat sembelihan. Dengan ini, haiwan yang disembelih dengan mematuhi rukun dan syarat adalah halal dimakan dan sah perbuatan sembelihan itu. Justru itu, sembelihan juga mestilah dilakukan oleh orang yang layak dan menggunakan alat yang bersesuaian seperti anak panah, anjing buruan dan lain-lain lagi ke atas haiwan yang halal untuk dimakan. Seterusnya, syarat penting dalam penyembelihan haiwan ialah haiwan tersebut mestilah berada dalam keadaan yang dapat dikuasai, iaitu berada dalam keadaan terikat dan juga boleh dikawal semasa penyembelih ingin melakukan proses penyembelihan terhadapnya. Penyembelihan dilakukan di bahagian leher dengan tujuan memutuskan 2 saluran utama, iaitu halkum dan juga merih. Halkum ialah saluran pernafasan, manakala merih pula ialah saluran makanan. Jika kedua-dua saluran ini diputuskan di bahagian atas leher, itu merupakan amalan sunat qadim bagi haiwan yang berleher pendek seperti kerbau, lembu dan juga kambing. Manakala bagi haiwan yang berleher panjang, contohnya unta dan juga itik, penyembelihan disunatkan untuk dilakukan di bahagian atas, penyembelihan disunatkan dilakukan di bahagian bawah leher agar roh haiwan tersebut keluar dengan segera. Adapun jika haiwan masih menunjukkan tanda pergerakan dan darah keluar sempurna dari halkum dan merih, ia dianggap masih hidup dan mempunyai hayat mustaqirah, maka dagingnya halal dimakan. Namun, jika haiwan telah mati walaupun sesaat sebelum disembelih, maka dagingnya tidak halal dimakan. Ini ditegaskan oleh Syekh Al-Islam dalam Syarah Raw dan Syekh Al-Rawi dalam Nihayah, yang menambah bahawa jika haiwan telah mati sehari atau 2 hari kemudian dan tiada hayat mustaqirah, maka tidak halal dimakan, yakni khusus bagi haiwan yang sihat. Bagi haiwan yang sakit, tidak disyaratkan ada padanya hayat mustaqirah. Meskipun sakit akibat racun atau benda berbahaya, memadai jika ada sedikit pergerakan ketika disembelih. Hayat mustaqirah boleh dikenal pasti melalui pergerakan kuat selepas sembelihan dan darah yang memancut. Syekh Al-Islam juga menyatakan bahawa kewujudan hayat mustaqirah kadang-kadang boleh disangka ada dan Syekh Al-Islam juga menyatakan bahawa kewujudan hayat mustaqirah kadang-kadang boleh diyakini dan kadang-kadang hanya disangka ada. Seterusnya, antara tanda-tanda adanya hayat mustaqirah itu dengan adanya pergerakan yang kuat serta darah yang memancut-mancut selepas haiwan tersebut disembelih. Namun jika tiadanya pergerakan yang kuat itu serta darah yang memancut-mancut, maka itu menandakan tiadanya hayat mustaqirah haiwan tersebut.
Adapun jika seseekor haiwan itu mengalami keadaan harakat mazbuh, iaitu keadaan ataupun gerakan selepas haiwan itu disembelih akibat dilukai oleh binatang buas lalu disembelih, tetapi tiadanya hayat mustakirah itu, maka daging haiwan itu tidak halal dimakan. Namun sebaliknya, jika haiwan itu disembelih tetapi adanya hayat mustakirah selepas disembelih itu, maka daging haiwan tersebut halal dimakan. Okey, ini merupakan pendapat Syekh Al-Islam di dalam Syarah Raud dan Shibli Ramli di dalam hasyiahnya di dalam kitab Nihayah. Okey. Seterusnya dijelaskan juga antara syarat sahnya penyembelihan itu adalah kematian haiwan tersebut semata-mata kerana penyembelihan itu dan tidak disertai dengan sebab-sebab yang lain. Okey. Contohnya, jika seseorang menyembelih haiwan lalu seseorang yang lain mengeluarkan isi perutnya sebelum haiwan itu mati, maka daging haiwan itu tidak halal untuk dimakan. Okey, tetapi jika seseorang itu mengeluarkan isi perut haiwan tersebut selepas haiwan itu disembelih, tapi sebelum rohnya keluar, tidak mengapa, tetapi hukumnya makruh. Sama juga jika seseorang itu memanah leher haiwan tersebut pada ketika itu. Seterusnya, sekiranya haiwan itu disembelih daripada bahagian belakang lehernya, sedangkan penyembelihan itu boleh dilakukan di bahagian hadapan, maka perbuatan itu adalah berdosa besar. Walau bagaimanapun, jika penyembelihan yang dilakukan daripada belakang leher haiwan itu dapat dilakukan dengan pantas serta dapat memutuskan urat halkum dan merinya dengan sempurna, dan ketika disembelih itu haiwan itu masih mempunyai hayat mustakirah, maka daging haiwan itu halal untuk dimakan. Tetapi jika haiwan itu telah mati ataupun tiada hayat mustakirah sebelum penyembelihan itu sempurna dilakukan, maka haiwan itu haram untuk dimakan dan ia menjadi bangkai. Begitu juga jika berlaku kelewatan dalam proses penyembelihan, sehingga pergerakan haiwan itu bukan disebabkan oleh sembelihan yang sah, maka ia tetap tidak halal kerana kecuaian yang dilakukan. Selain itu, jika dua individu menyembelih pada masa yang sama, seorang dari bahagian hadapan dan seorang lagi daripada bahagian belakang leher haiwan tersebut, dan menyebabkan kedua-dua urat halkum dan merih terputus dari kedua arah, maka hukumnya adalah haram untuk dimakan kerana ia dikira sebagai bangkai. Seterusnya, penggunaan alat melalui telinga atau bahagian yang lain untuk memutuskan urat halkum dan merih dalam badan haiwan dengan tujuan untuk menjaga kulitnya, maka hukumnya adalah haram kerana menyiksa haiwan tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke forum ilmiah kita pada hari ini yang bertajuk Sembelihan dalam Lensa Ulama Melayu. Saya Anissa selaku moderator forum kita pada hari ini, dan bersama saya 4 orang ahli panel yang akan menjawab setiap persoalan sepanjang forum ini berlangsung. Saya mempersilakan setiap ahli panel untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya panel pertama bernama Syazah Aina Bashira binti Muhammad Taib. Saya Nur Azizah binti Masri sebagai panel kedua. Saya Nur Aisyah selaku panel ketiga. Saya panel terakhir Nur Aina Adawiyah binti Ali. Tanpa melengahkan masa lagi, saya terus kepada soalan yang pertama. Kepada panel yang pertama, bolehkah kongsi kepada kami berapa banyak isu atau masalah fiqh yang diketengahkan di dalam teks sembelihan ini? Terima kasih kepada moderator. Terdapat sekitar 10 masalah utama di dalam teks ini. Antaranya yang pertama adalah definisi said, dan yang kedua ialah zabair, yang ketiga ialah syarat sah sembelihan, yang keempat ialah hayat mustakirah, dan yang kelima ialah cara penyembelihan dan sebagainya lagi lah. Baik, terima kasih. Seterusnya, soalan yang kedua, adakah struktur penulisan teks ini serupa dengan kitab-kitab Melayu klasik yang lain? Untuk yang kedua, Terima kasih di atas soalan yang saya berikan tadi.
teks ini mirip dengan kitab-kitab fiqh Melayu tradisional seperti Sabit Al-Muttalib, Hidayah As-Salikin dan Buya Al-Talibin yang dimulakan dengan hukum yang dimulakan dengan takrif hukum, diikuti dengan syarat, dalil dan contoh situasi. Gaya penulisannya juga tidak banyak menggunakan penanda fasal model seperti bab, syahadat dan bab fasal dan syahadat. Terima kasih. Seterusnya, untuk panel yang ketiga, adakah terdapat dalil Al-Quran atau hadis yang disebut dalam teks ini? Terima kasih kepada saudara moderator. Ya, sebenarnya terdapat dalil Quran dan hadis dalam teks ini. Contohnya, firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa idza halaltum fasṭadu, yang bermaksud jika kamu telah bertahalul maka berburulah. Dalam surah Al-Maidah juga ayat 3 ada firman Allah yang berbunyi wa idza halaltum illa ma zakaitum, yang bermaksud kecuali binatang yang kamu sembelih. Hadis pula terdapat rujukan hadis tapi tidak disebut secara jelas. Maknanya dia rujukan hadis itu merujuk kepada hadis dan ijma' yang terdahulu. Contohnya ayat bermula dalil yang menyampaikan diri dahulu daripada hadis dan ijma'. Terima kasih. Seterusnya, untuk panel yang keempat, siapakah ulama yang sering dirujuk di dalam teks ini? Terima kasih Cik Moderator. Ada beberapa ulama yang sering dirujuk untuk kajian teks ni. Yang pertama, Khatib Syarbini, dia pengarang bagi kitab mengenai Al-Muntaj. Kemudian kita ada Syekh Ibn Hajar, iaitu pengarang kepada kitab Tuhfah Al-Muntaj. Kemudian kita ada juga Syekh Al-Islam, iaitu dia berkemungkinan merujuk kepada kitab Zakaria Al-Ansari. Kemudiannya ada juga Syekh Ramli yang merupakan pengarang kitab Nihayah Al-Muntaj, dan juga Syibir Ramli iaitu pengarang kepada kitab Nihayah juga. Ulama-ulama ni dia menunjukkan yang teks ni dia menjadikan mazhab Syafi'i sebagai asas rujukan utama. Terima kasih. Seterusnya, soalan yang kelima berbalik kepada panel yang pertama. Untuk menyelesaikan satu-satu masalah, apakah kitab yang digunakan atau yang dirujuk oleh pengarang? Terima kasih kepada moderator. Pengarang merujuk kitab-kitab seperti kitab Al-Mughni, yang kedua ialah kitab Tuhfah Al-Muhtaj, dan yang ketiga ialah kitab Sya'ar-Raud, dan yang keempat ialah kitab Nihayah. Itu sahaja. Terima kasih. Untuk panel yang kedua, adakah disebut masalah yang kabur ataupun masalah itu tidak diberi penerangan yang jelas? Terima kasih di atas soalan yang diberikan. Terdapat beberapa isu kekaburan yang tidak jelas di dalam teks, seperti isu mengeluarkan isi perut haiwan sebelum roh ini keluar. Ini kerana kita sukar untuk menentukan secara fizikal bila roh itu keluar. Jadi perkara ini kabur dan memerlukan petunjuk luas bagi Qarina untuk menjelaskan perkara tersebut. Terima kasih. Seterusnya, untuk panel yang ketiga, ada tak digunakan pengaruh dialek Patani di dalam teks tersebut? Mengenai penggunaan pengaruh dialek Patani itu sebenarnya ada sedikit je dalam teks tu, sebab pengaruh dia tak ketara sangat. Contohnya penggunaan perkataan akunya, bahawasanya, lepas tu penggunaan akan dia, akan halkumnya. Itu sahaja. Okey, terima kasih. Dan seterusnya, untuk panel yang keempat, adakah disebut gelaran ulama di dalam teks tersebut? Terima kasih Cik Moderator atas soalannya. Ya, ada nama gelaran ulama yang disebut, sebagai contoh Ibn Hajar. Terima kasih. Seterusnya, soalan yang ke-9 untuk panel yang pertama, bagaimanakah pengarang rujuk kepada perkara yang sudah disebut sebelum ini? Baik, mengarang
teks ini seperti dalil ini merujuk dalil ini berkaitan dengan hadis dan ijma' telah dirujuk daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya surah Al-Maidah ayat 2 dan juga 3. Selain itu, pengarang juga menggunakan perkataan seperti selanjutnya ataupun kemudiannya untuk menyambungkan hujah-hujah yang seterusnya. Itu sahaja. Terima kasih. Seterusnya, untuk soalan kepada panel yang kedua, ada tak digunakan unsur negara Arab yang tertentu? Ada. Terdapat pengaruh Arab dalam penggunaan istilah-istilah fiqh Arab seperti sad, zabaih dan ayat al-mazhur. Istilah-istilah ini umum dan tidak terikat dengan fiqh Islam dan tidak terikat kepada negara Arab tertentu. Selain itu, penyebutan nama ulama seperti Khatib Syarifini dan Ibnu Hajar menunjukkan pengaruh tradisi ilmiah Islam yang luas, bukan khusus kepada negara Arab. Terima kasih. Seterusnya, adakah penggunaan kias digunakan dalam teks ini? Terima kasih kepada moderator atas soalan tersebut. Sebenarnya dalam teks ini menunjukkan penggunaan kias dalam penetapan hukum fiqh, tapi istilah kias itu tidak disebut secara langsung. Maknanya dia tak disebut penggunaan kias itu, tapi kias ini menunjukkan kepada membandingkan situasi yang berlaku sekarang dengan apa yang berlaku dalam Quran dan hadis. Contohnya dalam penyembelihan haiwan, kias digunakan bagi menunjukkan tempat di mana kita perlu sembelih haiwan itu. Contohnya bagi haiwan yang berleher panjang, kita boleh seperti unta. Contohnya unta yang berleher panjang, kita perlulah menyembelihnya di bahagian bawah leher. Tapi bagi haiwan yang berleher pendek seperti lembu dan kambing, kita perlulah sembelih dia di bahagian atas leher. Okey, benda ni untuk hal ini bagi memudahkan proses roh keluar, maknanya proses kematian tulang. Okey, selain itu ada juga disebutkan kaedah pengaplikasian kias ini juga ada dalam syarat hayat mustaqirah, iaitu menunjukkan bagi memastikan haiwan itu masih hidup ketika persembelihan. Terima kasih. Seterusnya soalan yang akan dituju kepada panel yang keempat. Adakah terdapat tarjih berdasarkan adat lain dalam teks? Terima kasih Cik Moderator. Ya, ada beberapa masalah yang ditarjih mengikut kesesuaian adat dan juga uruf orang Melayu. Seperti contoh tentang masalah hayat mustaqirah. Seperti yang kita tahu, syarat untuk hayat mustaqirah ini sangatlah ketat dalam mazhab Syafi'i, terutamanya jika haiwan tersebut cedera. Namun dalam situasi moden, ulama moden dan juga pihak berautoriti agama yang sekarang ni, mereka mentarjih pandangan yang lebih ringan, iaitu cukup dengan sekadar tanda hayat seperti contoh mata berkedip ataupun lidah yang bergerak dan juga darah yang memancut, yang mana pandangan ini senari dengan pandangan Syiah Islam. Yang kedua, kecualian penyembelihan. Walaupun kitab klasik menyatakan yang penyembelihan jual menjadikan haiwan tersebut haram, iaitu bangkai, dalam konteks sembelihan semasa, jika sembelihan itu telah pun bermula dan haiwan tersebut masih hidup semasa proses penyembelihan, maka ianya dianggap halal. Ini mengambil kira uruf bahawa sembelihan itu masih lagi dalam satu proses yang sama. Dan juga yang terakhir, adat penyembelihan di Malaysia. Uruf tempatan dalam cara menyembelih turut diambil kira dalam pentarjihan hukum selagi mana ianya tidak bercanggah dengan pandangan asal. Terima kasih. Seterusnya, soalan kepada panel yang pertama. Ada tak kata-kata daripada sahabat atau tabi'i dan bagaimana dikodkan sehingga pembaca boleh mengenali yang kata-kata tersebut daripada sahabat, tabi'in ataupun daripada ulama? Baik, terima kasih. Tidak ada di dalam teks ini tidak ada kata-kata daripada sahabat ataupun tabi'in, tetapi adanya daripada ulama
iaitu ulama Syekh Al-Ramli dan juga Syekh Al-Islam, dan pengarang mengarang teks ini dengan menggunakan frasa Syekh Al-Ramli mengatakan ataupun Syekh Al-Islam dikatakan, dan disebab itulah adanya kod itu, disitulah kodnya. Dan disebab daripada kesan itulah para pembaca boleh mengetahui merujuk daripada nama dan juga kitab yang telah ditulis di situlah. Daripada situlah juga para pembaca mengenali ulama tersebut. Seterusnya, soalan kepada panel yang kedua, ada tak digunakan istilah Arab yang dimelayukan dalam teks? Terdapat beberapa istilah Arab yang telah dimelayukan seperti Zawahir, sembelih, selain itu masbuk, haiwan yang disembelih dan hayat mustaqim. Terima kasih. Seterusnya, soalan kepada panel yang pertama, ada tak penggunaan nombor yang digunakan dalam teks tersebut? Baik, terima kasih atas soalannya. Ada di dalam teks ini nombor-nombor yang disebut, seperti contoh, jika diyakini haiwan itu telah mati selama 1 ataupun 2 hari. Itu sahaja. Terima kasih. Seterusnya kepada soalan untuk panel yang keempat, sesuai tak kitab ini digunakan atau dijadikan rujukan oleh pelajar-pelajar UNIZA? Okey, baik. Terima kasih atas soalannya Cik Moderator. Okey, pada umumnya kitab ini memang sesuailah untuk digunakan untuk bagi pelajar UNIZA, terutamanya bagi pelajar yang berbidang syariah. Hal ini sebabnya kitab ni dia ada kandungan ilmiah yang tinggi, dan juga kitab ni juga dia membahaskan hukum fiqh yang ada secara terperinci, padat dan juga bersesuaian dengan pandangan mazhab Syafi'i. Selain itu, kitab ini juga dia merupakan dia menggunakan sumber rujukan daripada kitab Imam Syafi'i sendiri. Terima kasih. Dan soalan seterusnya kepada panel yang ketiga, adakah diberikan terjemahan bagi ayat Al-Quran dan hadis dalam teks? Terima kasih saudara moderator. Dalam teks tersebut ada disebutkan terjemahan seperti yang saya sebutkan tadi dari Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 dan ayat 3 itu adalah disebutkan maksudnya, iaitu dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, apabila kamu telah bertahalul maka berpurulah, dan surah Al-Ma'idah ayat 3 ada mengatakan kecuali yang kamu sendiri. Terima kasih. Dan soalan terakhir kepada panel yang kedua, berapa kitab yang digunakan ataupun kitab yang dirujuk dalam satu fasa? Terdapat 4 buah kitab yang digunakan oleh pengarang, antaranya Syarah Arab, Nihayah, Tufah dan Al-Mu'min. Okey, sekian itu saja. Maka tamatlah forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada keempat-empat panel kita yang sudi memberi pencerahan ataupun penjelasan yang bernas tentang persoalan-persoalan yang diberikan. Semoga forum ini memberi manfaat dan memberi dorongan kepada orang lain untuk lebih menghargai khazanah ilmu fiqh Melayu, khazanah ilmu fiqh Melayu yang kaya dari relevan sehingga hari ini. Sekian itu sahaja daripada kami.